Untuk resipi raya pada tahun ini, saya ingin berkongsi dengan anda resipi biskut raya yang bukan saja mudah, malah sangat sedap, iaitu Famous Amos Cookies. Untuk sukatan yang saya akan berikan nanti dapat menghasilkan lebih kurang 100 biji biskut bersaiz sederhana. Bagi bahagian A, anda memerlukan 1/4 cawan gula caster, setengah cawan gula perang, setengah cawan mentega, setengah cawan minyak jagung, 1/4 sudu kecil garam, setengah sudu besar susu segar ataupun susu tepung dan setengah sudu kecil esen vanila. Dan tidak lupa anda memerlukan sebiji telur. Untuk langkah yang seterusnya, adun bahan A sehingga sebati dan ketepikan. Dan sekarang kita akan beralih kepada bahan B. Untuk bahan B pula, anda memerlukan 2 cawan tepung yang telah diayak. Anda juga memerlukan 1 sudu besar serbuk koko, 1 sudu besar tepung jagung, setengah sudu kecil cream of tartar, setengah sudu kecil soda bikarbonat dan ayakkan bersama-sama dengan tepung tadi. Setelah selesai, masukkan bahan B yang telah diayak sedikit demi sedikit ke dalam bahan A dan gaulkan sehingga sebati. Setelah siap digaul, campurkan setengah cawan badam dan juga setengah cawan coklat chip dan gaulkan semua bahan. Dough biskut anda telah pun siap dan sekarang anda perlu panaskan ketuhar pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit. Scoop dough yang telah siap tadi dan susunkan di atas loyang pembakar. Dan sebagai peringatan, jarakkan dough dan jangan scoop terlalu banyak kerana dough akan mengembang sekali ganda selepas siap dibakar. Bakar pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit. Setelah siap dibakar, anda boleh sejukkan seketika dan kemudian anda boleh susun dalam balangku raya ataupun boleh terus dimakan. Harapan saya agar anda dapat mencuba resepi Famous Amos Cookies yang sangat mudah ini dan selamat mencuba. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, follow saya di Instagram dan juga Twitter, kunjungi blog saya Princess, thesyantida.blogspot.my dan jangan lupa untuk like fanpage saya Princess Yanti. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.